Hi guys, good morning from Langan. Hari ni dan sampai hari Selasa kita akan stay kat sini sebab Muhsin ada kelas. Ni kelas dia yang kedua. Kali ni dia pilih untuk buat dekat DSH Hulu Langan. Saya tak tahu mana dia jumpa tempat ni. Kenapa anak aku bawa luggage pergi main taman tu? Ni tempat ni untuk macam nak buat tu company family day gitu. Muhsin dia nak pergi tengok kunci bilik. Yalah nak teman anak Sepatutnya kan kita orang stay kat sini 4 hari. Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa. Saya macam tu fikirlah apa kita orang nak buat lama-lama kat sini dengan budak-budak ni. Sebab Muhsin ada kelas. Aisyah dengan budak-budak macam mana? So, Alhamdulillah hari ni kebetulan ada macam activity for kids dekat Langat juga. Tapi lain camping ground. Macam tu. So, itu dia. Sekejap lagi lepas Muhsin check in, nak masukkan luggage apa semua dan kita akan pergi. Ya? Basah. Kita akan pergi camping ground lagi satu tu. Sekejap Umi ambilkan kereta Mariam. Cantiknya bunga. Saya ada tasik kat situ. Tapi udara kat Langat ni best lah guys. Sebab banyak pokok, banyak hutan, banyak sungai. Oh, jauh ke? Okay. Ni one of the building kat sini. Kat sini nanti kelas Muhsin akan berlangsung. Tak silap saya hari ni ada dalam 15 hingga ke 18 student. Tapi memang dia tak nak lebih pada 20 pun. Sebab nanti susah nak manage kan. Dan ini adalah grup kelas yang kedua. Ni bilik kita. Ya. Apa? Kan basuh. Dapat 2 kali. Dia macam chalet, nak stay dengan family. Ini tandas. Adik, baju Spiderman basuh. Ya, sebab coklat tu pekat sangat kat tangan dia. Sampai semut pun dah datang. So, kita kena basuh dia betul-betul supaya semut pun tak ada bau coklat. Oma tak bawa kan laptop Oma, betul tak? Oma bawa tak laptop Oma? Oma bawa tak laptop Oma? Ma? Mana Oma? Wah, comel. Mariam tengok. Oh, adik punya gambar budak lelaki. Alah, Umi bawa apa sayang? Kita pergi makan dulu, jom. And enjoy yourself. Just tell teacher the safety procedure required at time. Section 1 is actually double water. Do you drink water? Boleh tak? We are doing that together. Okey, tu letak balik. Okey, pegang pasir Oma elok-elok, nanti jatuh. Okey, Alhamdulillah kita dah sampai ke tepi chalet. Oma, jangan lari-lari nanti jatuh. Ya. Boleh, tapi tak boleh makan dalam kolam. Faham tak Umi cakap? Boleh, tapi tak boleh makan dalam kolam tau. Ni nama dia bahulu yam-yam. Nyam-nyam, ketupat nyam-nyam, ketupat nyam-nyam, ketupat nyam. Sedap, makan sampai habis. Nanti nak air boleh minta kat Umi. Letak sini dulu. Nanti datang makan lagi tau. Tadi guys sepanjang kita orang gerak awal daripada tempat tu sebab anak-anak Aisyah sangat tak happy. Saya nak bawa diorang pergi situ sebab anak diorang happy. Tapi mereka tak happy. Diorang macam, ya Allah Umi panas. Tak ada ya Allah. Dia kata, Umi panas lah. Malam dah tak tahan sangat dah Umi. Panas lah. Sebab memang sangat panas. Faham tak? 12 tengah hari. Matahari kat atas. Lepas tu kita kat tengah-tengah hutan. Memanglah ada pokok. Ada tempat. Ada spot yang macam teduh kan. Tapi angin tak ada tau. So still panas. Faham tak? Lepas tu diorang provide t-shirt. T-shirt comel lah. Ada drawing budak-budak. Tapi t-shirt tu kain dia panas. Kain dia bukan baju selesa. Jadi dia macam tak jenis yang bukan serak peluh macam tu. So budak-budak ni rimas je rasa macam balik je. Asal orang pertama yang balik. Lepas tu
Aisyah pergi Zeus dulu sebab yang tempat Aisyah pergi tu dia macam dah dekat dengan Pekan. Tapi walaupun dekat, perjalanan nak pergi Pekan 27 minit 13 km 27 minit. Aisyah macam wow, Aisyah kena pergi terus. Sebab kalau Aisyah balik sini terus, Aisyah nak pergi sana 50 minit. So baiklah aku pergi 27 minit tu. So Aisyah beli Zeus sebab Aisyah letih sangat layan diorang punya menangis, diorang punya merungut. Lepas tu Aisyah beli Mitsu. So Aisyah macam dah alang-alang aku jauh gila, nanti nak masuk pelusuk pedalaman, I beli je Mitsu ya. Wow. Dan sepanjang perjalanan tu anak-anak saya tidur dalam kereta. So macam best lah. So bila by the time sampai sini, diorang dah tidur dalam 1 jam 10 minit diorang dah nap. Jadi sekarang ni tengah-tengah panas buta ni panas terik ni, diorang mandi kolam. Kan happy tu. Itulah muka yang kita nak tengok. Bukannya yang merengek-rengek tu tak best. Kita kan nak buat benda nak bagi anak happy. Ada certain kids, diorang okey cuaca panas tapi jangan mengantuk. Macam tu. Diorang okey cuaca hujan tapi jangan gini. Ada certain budak, diorang tak boleh hujan. Bila kena basah sikit, diorang rasa nak bergaduh kan. Anak saya ni tak boleh panas berpeluh. Kalau panas semata, tak perlu tak apa. Jangan panas berpeluh. Ni macam mandi kolam ni kan tak perlu kan. Ni okey, diorang bahagia. Macam nak anak nombor 3 lah guys. Siapa ada tips untuk dapat anak perempuan? Komen dalam video. Macam mana sayang? Mariam nak belajar swimming ke? Nanti nak Umi hantar pergi kelas swimming. Ya, tengok muka. Semangat ke tak semangat? Cakap kat Umi, Umi nak belajar kelas swimming. Umi nak belajar kelas swimming. Betul, nanti ada teacher Cina aja, okey? Abi aja tak payah. Kalau nak belajar swimming, kau pergi belajar dengan orang pandai swimming. Bapak you kolam cetek pun lemas. Ha? Baju? Bas? Nak bas? Jom pergi ambil bas dulu. Oh, tak boleh. Nanti budak-budak tak boleh tinggal kat kolam seorang-seorang. Nanti lemas, siapa nak tolong? Kakak, jom ambil bas adik. Kita datang sini balik. Ya, kita datang sini balik. Tapi kena pujuk kakak. Kalau kakak nak ikut baru boleh. Budak-budak tak boleh tinggal kat kolam seorang-seorang. Oma, joget sikit, Ma. Dinosaur. Yang pegang-pegang Mami, dek. Sana, dek, basah. Nak minum air? Nak? Kena pujuk kakak. Kakak, jomlah teman. Nanti kita datanglah balik. Budak ni kenapa tak masuk-masuk? Jauhnya angle. Kenapa tu? Lutut dia ada darah. Tapi dia tak nangis ya? Boleh teman Umi ambil lori adik dulu, boleh? Boleh. Jom ambil bas. Adik. Jangan cuba-cuba Pagi guys, sekarang ni kita nak pergi cari makan. Pukul berapa boy? Sekarang 8.13, kita kena balik pukul 9 suku minimum. So you nak mandi? Sebab nak mandi siap for next day, to second day. Pukul 10 kan kelas you. Dah guys, jom. Air kosong mamunya. Okay. Apa? Okay. Air kosong mamunya, air TO mamunya. Guys, kita orang terpaksa order air teh tarik lah guys. Sebab so kampung style lah. Macam kalau minum ais kosong tak sesuai kan. Tak vibes. Memang tengah diet. Tapi kita kat kampung kan. Kat warung. Nampak ni. Mak, orang kita balik.
Okay, Alhamdulillah Aisyah sangat nervous saya nak bawa budak-budak ni pergi sungai seorang-seorang. First time dalam hidup Aisyah bawa anak mandi sungai tanpa orang dewasa lain. Aisyah dapat, tak adalah secure spot sangat. Aku dah terlambat. Orang tu dah penuh dekat sungai ni hari-hari Ahad. Tapi for me spot I okey lah juga. Tak adalah teruk sangat. Ni Aisyah punya barang. Orang lain semua ada kemah guys. Sebab Aisyah, I know anak I hanya ada kat sini dalam 1 jam maksimum. So, I tak perlu pun nak secure spot yang mantap ke, mantul menghadap ke arah kiblat ke, tak perlu. Aisyah dekat area sini, saya tak ingat lah apa nama pondok ni. Tapi memang semua spot-spot sungai penuh hari ni. Semua orang advance booking Ni anak I, kesian. Aisyah sedih kadang-kadang tengok diorang ni macam termenung pandang orang. Aisyah tak tahu kenapa. Anak aku macam ni ke? Macam kalau dia pergi main kan, diorang instead of main terus, diorang akan pandang orang, tengok apa orang buat. Tengok tu. Dia-dua nak tengok budak-budak tu buat apa. Sedih lah tengok. Anak korang macam ni ke? Tapi diorang ni happy ni muka diorang. Maria happy ke tak happy? Happy adik? Happy ke tak? Happy. Happy muka je terpaksa je. Anak-anak I minggu ni memang into nature. Dan hari-hari Ahad kan, semalam Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa kita orang kat Langat. So hari-hari insyaAllah sungai. Rabu, Khamis, Jumaat kita orang akan ada kat Terengganu. So diorang akan pantai hari-hari. Minggu ni diorang memang nature. Guys, alamak basah Umi punya slipper. It's raining. Adik tidur, Mariam dah tidur, dah bangun. Mariam nak makan noodle. So I'm gonna cook Maggi ayam Kak Yam. Masak-masak di dalam hutan. Ya, di semua. Rendahnya spider web. Baik-baik kepala. Maria selipar buka sayang. Ni ada yang cetek sikit kat sini. This balik. Long term dia akan naik. Short term dia akan turun. Sini jap sayang. Sini kau datang Kak Umi. Sini. Oma, diam jap. Macam mana bunyi dinosaur? Wah! Okay. Panggil Adi. Hari ni baru hari Isnin. Saya cakap kita orang balik hari Selasa ke. Tapi I change my mind. Cakap kat Musi. Lepas habis kelas tolonglah Aisyah nak balik hari ni juga. Sebab saya dah tak tahu nak buat apa dah. Saya dah jemur dah nak ulang-ulang mandi sungai dengan mandi kolam. So kita orang pun balik hari Isnin tu. So burn one night. But it's okay. Musi pergi kelas pun dah settle. And balik dapat rehat and buat laundry sebelum kita orang pergi Terengganu.